Awal woi 10 lebih kan kita cakap. Pergilah live. Dah follow. Follow apa? Follow saya. Macam mana pada malam ni? Pergi buat live dulu. Baru kita boleh plan apa yang kita nak buat. Kita kena ajak siapa? Fatimah tu Fatimah tu dia masuk sikit dengan kita Kau tunggu. Cepat Ya, jap aku siap jap. Ya. Hai, dia ada lah. Fatimah, awak tak buat live ke? Nak gegar dunia ini. Aduh lah, hai. Tak lagi kah? Awak buat kejap lagi ke? Buat live kejap lagi ke apa? Pergilah buat live. Kita orang nak fikir favorite sound. Tak mau tap-tap ni. Saya doakan Kak dipermudahkan segala urusan dan dilimpah rezeki dan menjadi dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Semoga doa tu balik kepada yang mendoakan. Terima kasih mendoakan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Pictures. Tolong saya tap-tap skrin korang yang baru masuk. Sami-sami. Macam mana kita nak lupakan Macam mana kita nak lupakan orang yang pernah lukakan kita? Orang yang pernah lukakan kita, lupa je lah. Apa nak ingat orang yang dah sakitkan kita? Simple. Lupakan je. Why nak kena ingat orang yang sakitkan kita? Saya kalau orang yang lukakan saya lah, orang yang sakitkan saya orang panggil apa, saya senang je nak lupakan. Senang nak lupakan. Sebabnya dia dah sakitkan saya. Orang lain boleh hargai saya daripada dia. Kenapa tangan saya macam ni? Lebih baik lepaskan daripada terus rasa disakiti. Ya, betul. Lepaskan daripada disakiti. Ini cantik lah. Yang ni dah jadi warna apa tak tahu. Namanya. Thank you sama